Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan motor elektrik C03. First kali dekat sini tempat on kunci, masukkan kunci, pulas untuk on. Cara kedua boleh juga guna remote alarm. Bila dah on, dekat meter ni ada indikator bateri dengan kelajuan. Di handle sebelah kanan kita ada brake depan, throttle, switch lampu, gear depan dan reverse dengan button speed mode. Untuk button speed mode, tekan je, dia akan berubah dekat meter. Di handle sebelah kiri pula, kita ada brake belakang, switch tinggi rendah lampu, signal kiri kanan dan juga horn. Motor elektrik ni juga didatangkan dengan penyangkut dengan kompartmen. Cara untuk buka seat, masukkan kunci, pulas ke kiri. Di bawah seat ni juga ada kompartmen untuk letak barang. Untuk memulakan perjalanan dengan motor elektrik ni, tekan je brake sekali, terus boleh jalan. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk cas motor elektrik ni. First kali, charger ni pakai 3 pin plug. So, cucuk je dekat wall plug. Dekat sini, dia punya charging port. Buka je, terus boleh cucuk. Bila dah on switch tadi, dekat sini kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. So, itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.